Alright guys, saya belanja lubang patri. Yes, berikutnya lubang nombor berapa ni? Lubang nombor 12. Oh, lubang nombor 12 guys. Lubang nombor 12, sorry. So, lubang nombor 12 patri, indeks 7 guys. 144. Tadi saya tembak lebih kurang main 136 sebab pin di depan Jadi saya main 14 juga. Sebelah kiri air meluas guys. Ada green memanjang ke kiri. Sebelah kanan ni selamat. Ada air kanan ni tak ada masalah. So ada pokok sebelah kanan. Saya aim green. Jadi tengok boleh tak kita on dengan baik untuk mendapatkan birdie di patri guys. Saya menggunakan 8 iron. Saya harap pukulan ni sempurna hari ni. Pagi-pagi ni. One good shot it. Manis-manis satu. Alright. One good shot. Come on baby. Yes lah. Come to papa. Yeah. Okay, on. Okay. Alright guys, sebelah kiri sebelum green ada bunker, ada air. Alright. Green memanjang ke tepi, green smooth guys. Bola saya on sikit je lah. On je pun kan. Tu tengok. So kalau jatuh di sini boleh chip agak lembut sikit di sini. Green baru disilam kot. Kita tengok. Boleh tak saya dapat birdie di lubang ini. Uphill putt. Turn to the right guys. Alright guys, birdie putt saya lebih kurang macam tadi kak. Saya ingat 15 kaki macam tu. Kali ni kena buat form sikit lah sebab green sini agak slow Jadi form sikit, ambil kiri. Dia akan turun sana. 2 kali break ni. Okay, come on it. One good putt. Manis-manis satu. Birdie dah satu. Yes. Yes. Alright. One good putt. Pun tak juga, tak cukup juga. Pas saja guys. So ambil kiri lagi lah Kita tak biasa lah green ni. Okay, pas saja.